Beberapa puluh tahun yang lalu, pekerja dari Indonesia ramai ingin bekerja di Malaysia. Tapi sekarang telah berubah. Pekerja dari Asia Selatan dan Bangladesh yang ramai ke Malaysia. Sehingga sekarang warga Bangladesh bisa ditemui dengan mudah di banyak tempat di negara tersebut. Sehingga membuat warga Malaysia kesal dengan perilaku buruk dari oknum pekerja asing yang sempat ramai di berbagai media. Sampai mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, turut menyoroti banyaknya pekerja asing di Malaysia. Salah satunya yang paling ramai dari Bangladesh. Ia menjelaskan alasan kenapa banyaknya warga asing di negara mereka. Begitulah kondisi di Malaysia saat ini. Banyak TKI mulai enggan bekerja di Malaysia dan mencari pekerjaan di negara lain yang menawarkan kondisi kerja yang lebih baik. Sementara sekarang ini, pekerja dari Bangladesh mulai mengambil alih peran yang sebelumnya dipegang oleh TKI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Disusukan anak di rumah mati kelaparan. Perumpamaan ini sesuai bagi menggambarkan situasi di Malaysia ketika ini apabila wujudnya persaingan antara rakyat tempatan dan warga asing, terutama dalam sektor ekonomi dan peluang pekerjaan. Lihat sahaja suasana di ibu kota pada hujung minggu, sebahagian besar kawasan dibanjiri warga asing sehingga ada lokasi yang diberi gelaran mini Dhaka. Warga Bangladesh ditahan selepas memandu kereta secara melawan arus di kilometer 26.5 Jalan Johor Bahru Mersing sehingga tular di Facebook semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Hussein Zamora berkata suspek berusia 43 tahun itu ditahan pada jam 3.15 petang di kawasan hentian bas Kota Tinggi. Dalam kenyataan, beliau berkata perbuatan berkenaan digesan bahagian penguasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah PD Kota Tinggi menerusi rakaman video tular berdurasi 50 saat. Video terbabit menunjukkan kereta berwarna putih dipandu secara melawan arus atau songsang sehingga membahayakan nyawa pengguna jalan raya. Siasatan juga mendapati lelaki terbabit tiada lesen memandu. Hasil saringan ujian air kencing didapati negatif dada manakala kereta terbabit tiada rekod jenayah. Ini bukan diskriminasi. Tapi masalahnya, sejak kita bagi mereka ruang dan peluang, mereka bukan sekadar menguasai sektor ekonomi, malah mereka juga telah berjaya menakluk, menawan, menjajah banyak lokasi dalam negara. Dan ini menyebabkan orang kita seperti menumpang di tanah air sendiri. Mereka ada tanah, mereka ada rumah, tapi kita berputih mata. Pengalaman saya dalam unit khas berita harian membongkar pelbagai isu-isu melibatkan warga asing. Saya dapat lihat memang jelas, memang clear, memang diorang ni telah berjaya menakluki, menawan, memiliki banyak lokasi dalam Malaysia. Mereka menjadi raja di banyak tempat. Tahu tak Jalan Silang? Siapa yang pernah pergi ke Jalan Silang? Jalan Silang ni berhampiran dengan Pudu. Dulu tempat ni popular dengan Metro Jaya zaman-zaman 90-an dulu. Tapi sekarang ni kalau korang pergi, korang akan rasa macam korang warga asing di bumi Malaysia. Dari hujung ke hujung dikuasai sepenuhnya oleh warga Bangladesh. Malah semua sektor ekonomi dikontrol oleh mereka di Jalan Silang. Korang pergilah tengok. Korang akan rasa macam, ini Bangladesh ke bumi Malaysia ni? Okey, korang pergi pula ke area Gombak. Tahu tak? Korang terkejut gila. Rumah banglo mewah, banglo yang besar-besar di atas bukit di area Seri Gombak, di area Sungai Kertas. Tahu tak? Itu bukan rumah orang kita. Itu bukan rumah orang Melayu kita. Bukan rumah orang Malaysia pun. Difahamkan itu rumah warga asing yang telah pun memiliki PR. Menjadi penduduk tetap dalam bumi Malaysia. Tapi yang hebatnya, mereka berjaya menakluk, menawan dan menjadi antara kuasa besar, antara orang kaya dalam kawasan Gombak. Bukan sekadar Sungai Kertas sahaja. Saya difahamkan area Taman Harmoni, area Sungai Cincin juga antara tempat yang mereka menjadi kuasa besar, orang kaya, orang mewah di kawasan itu. Difahamkan, ramai yang ada PR kat sana. Apa cerita? Tapi, yang peliknya, ada sumber mengatakan, mereka ni sudah ada sebahagiannya memiliki my card. Boleh mengundi. Bahaya ni. Dan sekarang ni, mereka boleh menentukan siapa pemimpin negara. Korang nak sampai satu hari nanti, mereka menjadi YB di tempat korang. Time tu, baru korang berakal. Hilang tanah, hilang maruah. Jadi Bangladesh. Tak jadi Malaysia, jadi Bangladesh. Lambakan warga asing di Malaysia bukan sesuatu yang baru lagi. Malah, baru-baru ini Menteri Pelancongan dan Kebudayaan, Datuk Seri Nazri Aziz mengalu-alukan rakyat Bangladesh untuk membuat permohonan dalam program Malaysia Rumah Keduaku. Memang susah lah.
kita cukup lah. Apa dia orang datang bekerja macam sekarang, kata salah pekerja kan. Kalau jadi rakyat Malaysia memang abang tentang lah. Sebab apa dia nak, kena tanya dia lah. Mungkin isteri kedua dia orang Bangladesh, tak tahu itu. Sehubungan itu, kami telah membuat tinjauan di kawasan yang padat dengan warga Bangladesh dan memaklumkan kepada mereka berkenaan kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz itu. Seperti yang dijangkakan, kebanyakan mereka sememangnya sangat sukakan negara ini dan mahu membuat permohonan untuk tinggal di sini selama-lamanya. Kita tahu bahawa orang Melayu tak nak buat kerja-kerja tertentu. Sebab itu orang asing datang. Daripada zaman saya kecil lagi, orang Cina, orang India datang pasal orang Melayu tak mau buat kerja. Tak mau kerja dalam lombong, tak mau kerja dalam estate. Jadi dengan itu orang asing datang dan kemudian mereka tinggal di sini dan kita sekarang ini pun 2 million lebih orang Bangladesh datang sini dan mereka berjaya. Kita boleh buat benda itu semua tapi kita saja tak mau buat. Itu saya kata sengaja lah. Saya tak tahu pasal apa. Pasal kata kononnya gaji rendah. Tapi gaji yang nak dibayar kepada pekerja Melayu lebih tinggi daripada kepada orang lain. Umpamanya dalam restoran mamak umpamanya, dia sanggup bayar RM3,000 sebulan. Orang bukan Melayu dapat cuma RM1,500. Tapi masih tak dapat bekerja. Kononnya kerja dalam restoran teruk, kerja semua kerja teruk. Sampai duduk dalam restoran aircon pun teruk, kerja dalam supermarket pun teruk. Saya tak tahulah apa dia teruk. Nak kata gaji tak bayar, orang bayar. Pasal kita berasa tak tertekan. Dan kalau tak kerja pun ada ibu bapa boleh bagi makan cukup lah. Dapat motosikal lagi, boleh menjadi mak rempit. Jadi tak mau kerja. Kalau kerja pun ada orang mai cerita ke saya, ambil kerja 2 hari kerja lari. Ada bila panggil orang for interview, 30 orang panggil, 2 orang saya datang. Saya pun tak faham kenapa tak mau kerja. Kalau kita tak kerja, kita tak keluar barangan ataupun khidmat, kita jadi miskin. Dan negara jadi miskin. You ambil, you itu subsidi ni tau. Itu you mana boleh ambil? You sebab you punya orang ambil ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Tengah sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Sini lagi ni kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ni muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni lebih care lah. Mesti angkat tindakan lebih care lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu, diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ini memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So, sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah. Betul tak korang? Itulah informasi yang dapat kami sampaikan di hari ini. Semoga menghibur dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih. Nah,
seperti itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat saya sampaikan di hari ini teman-teman. Mudah-mudahan merasa terhibur dan bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya undur diri, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik. Amin. Nah, untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.